Ini ialah kelahiran kesedaran Melayu. Ini menarik. Ya, menarik. Ini menarik. Tapi Syam, semenjak 2-3 tahun belakangan ni, ada pula trend baru dalam kalangan pemuda-pemuda Melayu dah start pakai tanjak. Betul. Ini, apa sebabnya? Ini menarik. Ini amat menarik. Saya rasa untuk saya lah, daripada pemerhatian saya rasa saya sebelum COVID. Okey. 4 tahun dulu macam ni. Tiba-tiba saya tengok ada pakai tanjak. Saya ingat selalunya pakai tanjak ni satu saja tau. Kenduri kahwin. Orang yang tapi kenapa? Memang betul. Ini ialah kelahiran kesedaran Melayu. Ini menarik. Ya, menarik. Ini menarik. Ini kesedaran apa yang kita katakan the rising Malay consciousness. Melayu ini sedar akan identiti diri dia. Kerana itu ini besar tau. Daripada apa saya perhatikan, ada satu perkara tau. Apa yang dipanggilkan satu perkara yang amat besar sekali. Saya tengok klip video berlaku di Selatan Siam, di Patani, Yala dan Naratiwat. Di hari raya ini mereka merayakan apa yang dipanggilkan Melayu Raya. Beribu-ribu kerana kesedaran mereka, dan mereka semua memakai baju kurung, memakai baju Melayu, bersongkok, bertanya. Ini satu kesedaran, dan inilah, dan kesedaran Melayu ini untuk saya lah, kesedaran Melayu ini sedang menonjak dan sedang mengembang, sedang meluas, dan ini adalah satu letter respon. Mereka tahu identiti diri mereka, bahawa mereka Melayu, mereka bukan Arab, hanya mereka beragama Islam. Ini menarik.